Semua style. Wey. Weh, angin weh. Ya, dia ke? Aku takut. Pasal aku nak buat apa ni Noah? Ini lah. Ingat tak yang satu game kat TikTok dia baling mana ayam? Wah, kau tahu tak? Sana. Jom kita main tu. Dia 1, 2, 3. Weh, Lampau kuat. dia pijak je kepala aku. Dia tak singgah pun. So, kalau kau nak tengok, ni tempat naik angkasawan. Angkasawan. So, bulan puasa nanti aku akan bawa kau ke sini. Sini. Apa plastik hitam? Tempat makan. Bukan. Habis tu? Yeah. Oh. So, ni lah tempat ni. So, benda tu dia akan naik tinggi tau sampai pokok dia. Dia asal lah nak masuk ubat hutan. Wah. Wah, Okay, ini siapa? Cuba kau buat. Ni siapa? Ha? Yang ni? Ni Pak Ngah. Pak Ngah. Balik. 1, 2, 3. Wah. Salah ya pun. Dia pun tak lari, dia tinggal lompat-lompat je. Lagi kerja ayam sampai lupa Weh. dah spek dia. Aku bila masa tercabut. Ayo, dia pun tak perasan. Yang spek dia jatuh. Nah, Oh, thank you. So korang nampak pengalaman macam mana di kawasan Kampung Noah. Untuk masa sekarang ni Asal sangat enjoy, Asal dah ada haiwan baru. Dan Asal tak sabar untuk 3 ekor ayam tu membesar. Macam mana? aku tak tahu nak cakap apa lah. Tapi aku jadi macam happy lah sebab Aslah boleh datang tempat aku. So benda tu bagi aku bukan suka lah semua perempuan nak duduk tempat aku ni. Sebab kat sini nyamuk memang banyak tapi takkan menggigit kau Aslah. Betul. Sebab aku akan menjaga kau di sisi kau selalu.